Hai korang, Assalamualaikum. Jumpa lagi kita hari ni. So, kali ni saya nak share korang resepi biskut Red Pearl yang sangat sedap dan rangup. So, korang boleh buat sendiri kat rumah nanti. So, jom saya kongsikan apa bahan-bahan yang diperlukan untuk buat biskut ni. Okey, pertama sekali saya menggunakan 300 butter. Ini adalah untuk 2 adunan. Kalau korang nak buat sikit, korang bahagi 2 saja, okey? Kemudian saya masukkan 150 gram gula caster. Kemudian kita mix sehingga sebati. Bila dah sebati, saya masukkan 1 sudu kecil esen vanila dan kemudian kita mix lagi. Kemudian saya masukkan 2 sudu besar tepung jagung dan saya masukkan 260 hingga 300 gram tepung gandum. Korang masukkan tepung gandum tu sedikit demi sedikit, okey? Dan kemudian saya masukkan 1 sudu kecil emplek. Kalau korang tak ada emplek, korang boleh gantikan dengan tepung beras, okey? Untuk tepung gandum tadi, korang masukkan sedikit demi sedikit sehingga dapat tekstur yang kita inginkan. Seandainya adunan korang keras, korang boleh tambahkan butter lagi, okey? Bila dah siap, saya masukkan 100 gram cornflake. Kita ramas kasar sahaja, tak payah hancur sangat, okey? Kemudian saya tambahkan 60 gram almond slice. Kalau korang tambah almond nib pun tak ada masalah. Tapi almond nibs tu korang kena bakar dahulu. Kemudian saya masukkan coklat chip dan 60 gram cherry merah. Kemudian kita mix sehingga sebati. Bila dah siap, so kita dah boleh sudukan ataupun saya cubit-cubit sahaja dan letak dekat atas loyang untuk dibakar nanti. Okey, so kita akan buat sehingga adunan kita ni siap. Bila dah siap, korang boleh hiaskan dengan cherry merah. Kalau korang tak nak letak pun tak ada masalah sebab dekat dalam kita punya adunan biskut tu dah ada cherry merah, okey? Bila dah siap, saya akan bakar dalam oven pada suhu 150 darjah Celsius selama 20 hingga 25 minit sehingga biskut kita masak. So korang, inilah hasilnya biskut Red Pearl yang kita buat tadi. So korang, terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Kita jumpa di next video. Assalamualaikum, bye!